naik kabel car tempat mana je selain Langkawi? Sini ya. Ibu pernah main sini tak tahu. Oh, tak pernah. Ada lagi. Mana kita naik kabel car? Okay, nanti kita bandingkan dengan Singapura. Singapura pun murah agak, ibu bawah 100. Bawah RM100 juga. Kalau hujan macam mana? Tak tahulah. Susah juga ya. Pergi je lah. Mana kadang-kadang tak hujan. Tak tentu. Dia kan ada banyak kedai kan di situ. Rumah-rumah. Boleh lah berteduh. Sebenarnya dia boleh buka aircon. Kalau tak berkejap lah kamu. Berkejap kamu. Susur kecemasan. Lepas Dan cinta elok kan. Nasib baik kita naik tadi tak hujan. tidak. Kita orang lebih balik pun hujan. Dapatlah naik. Hujan ni tak nampak apa. Tolong bawa satu kali tu. Tak balik. Saya nak balik. Aduh. Merindui Satu kali je tolong. Tolong. Saya rindu So abang bawa dia lari jauh kan. Tak apa lah. Abang. Tak apa lah. Weh, kabel car time hujan tak lawak. Tak pun naik kabel car time hujan memang tak lawak. Tak nampak dah lah berkabut. Lepas tu hujan lagi teruk. Dia tak lawak lah. Tali ke mana? Oh, 4.45 dah start tutup kedai. Awal tutup? Ya. Lawannya dia pergi salah satu. Dia tu kalau tak minum lagi makin tak. Dia jadi tok nek lah mudah. Tapi dia orang maintain jalan okey, tak ada jalan lubang.